Ramai syarikat mempunyai lebih daripada satu account bank seperti Maybank, CIMB Bank dan lain-lain bank. Semasa membuat payment voucher, kadang-kadang susah untuk kena pasti pembayaran dibuat melalui bank yang mana. Dalam AutoCount Accounting, anda boleh mencipta payment voucher running number format yang berbeza mengikut bank. Dekat sini tekan tambah. Okay. So you boleh letak format yang nama format tertentu. Example, sini saya sudah ada cerita. Okay, CIMB, PV, document type payment voucher, running number, running format. Kamu boleh ikut format macam ni. Bawah ada contoh apa maksud format ini. Lepas siap, tekan save. Okay. Contohnya, semasa kamu create payment voucher, okay, mungkin you bayar kepada supplier. Okay, payment method andaikan CIMB. So, kamu boleh pilih payment voucher CIMB type, CIMB format. So, tengok bayar berapa. Okay, pilih account number tertentu. Lepas itu tekan save. So, kamu akan nampak payment voucher bagi CIMB Bank. Okay, cara ini boleh bantu kamu lebih kemas, lebih profesional dan lebih mudah untuk semakan pada masa hadapan.